Make sure dia keep on growing, bukannya stagnan, bukannya menurun. Okey. Tips penting untuk penyimpan emas. Anda sebagai penyimpan emas, perkara paling penting adalah pastikan simpanan anda bertambah dari masa ke masa. Make sure dia keep on growing, bukannya stagnan, bukannya menurun. Okey. Harga emas yang turun naik sekarang ni tak penting sebab anda sebagai penyimpan emas untuk jangka panjang. Kita tahu matlamat simpanan emas adalah untuk jangka panjang kan? Jadi fokus simpanan bertambah, fokus untuk capai target simpanan emas anda. Jangan sentiasa pantau harga. Yang penting pantau berapa gram yang dah ada dalam akaun tu. Harga emas persoalan masa sahaja. Simpanan untuk jangka masa panjang. Harga emas boleh dikatakan confirm menaik. Sebab harga karipap pun naik, apatah lagi harga emas. Dapat sesuatu daripada perkongsian kali ini. Yang belum ada akaun bersama Public Gold, nak daftar, nak mulakan simpanan emas, boleh cepat-cepat klik link di profil saya. Daftar pun percuma sahaja. Terus daftar, terus mulakan simpanan emas. Jangan bertangguh lagi. I'll see you in my next video. Bye.